Hari ni kita nak tunjuk cara create a bus. So, jom kita mula korang tekan more. More, okay, more. Setelah itu korang tekan create. Lepas tu korang tekan yang ni. Ini. Lepas tu korang tekan creation. Okay, lepas tu korang tekan my place. Okay. Lepas tu jadi macam ni, dashboard. Macam ni. Korang tekan ini, lagi sekali. Lepas tu korang ke bawah kan. Lepas tu korang tekan passes. Okay. Lepas tu korang scroll. Lepas tu korang tekan create a pass. Create a pass. Lepas tu korang lukislah apa-apa. Okay, bye.